Arahnu ada tolak berapa persen kalau nak jual. Banyak Arahnu dia tak beli emas. Dia hanya bagi pinjaman bercagakan emas. Okay. Nak bayar zakat macam mana sedangkan kita beli emas tak sama masa atau tarikh. Okey, itu kena ada ilmu Bang Kasum. Dia kalau jual beli, ada tambah ada kurang emas, dia kira berapa jumlah yang paling rendah yang kita miliki pada tahun tu. Kalau paling rendah tu adalah 80 gram tak kena zakat. Tapi kalau paling rendah 85 gram dan ke atas baru kena zakat. Okey. Beli emas tu kena catat lah. Tapi saya kena catat sebenarnya tuan-puan beli sebab nak bayar zakat kan. Tapi kalau saya lah nak mudah, ketika hari saya nak bayar zakat, saya akan kira dalam akaun Masgap ada berapa, dekat fizikal tangan ada berapa, dalam sembok ada berapa. Daripada jumlah tu saya darab persen tu. Walaupun ada emas yang saya baru beli minggu lepas, saya kira juga. Bayar lebih tak apa. Zakat bayar lebih tak apa sebab kita dapat rebate 100% daripada tax. Kalau simpan di akaun Gap, safety ke? Tak ada jaminan yang terjamin Cik Zulkifli, tapi public gold memang dia akan bagi jaminan lah. Sebab emas kita tu sikit, emas public gold lagi banyak. Sama lah, safety pun sama macam dalam akaun bank lah. Tak ada jaminan yang terjamin lah. Bank bagi jaminan, ada insurans, hilang juga duit dalam akaun bank, kena beku juga kalau ada apa-apa masalah. Sama jugalah. Jadi tak ada jaminan yang terjamin. Tapi setakat ni tak ada masalah lah. Public gold dah 16 tahun tak ada masalah. Tapi kita tak saran untuk tuan-puan simpan banyak-banyak akaun Masgap ni. Janganlah simpan sampai 200 gram ni tuan-puan. Saya memang banyak emas saya. Ini sebahagian daripada emas yang saya ada. Jadi saya simpan-simpan ni cukup 250, boleh saya keluarkan keluar 250 gram yang sekeping tu. Okay. Beli segram atau terus atau 100 mana lagi bagus? Encik Kashraf, saya suggest fixkan ikut bajet. Bajet RM100 sebulan, RM200, RM500. Baru senang. Kalau segram ni kita nak kejar ni susah. Harga emas naik, kita tak terkejar nanti. Okey, kalau nak tanya sebulan berapa yang okey untuk menabung emas, dengan public gold ni, Puan Lavender boleh menabung emas minimum RM100 melalui akaun Masgap. Minimum RM100 dah boleh menabung, tak perlu bajet besar. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tuan-puan dah simpan emas public gold, contact balik dealer masing-masing, introducer masing-masing untuk completekan checklist ni. Okay, completekan checklist, masuk dalam WhatsApp group, join apa ini supaya tuan-puan ada ilmu. Dengan ada ilmu tu lah barulah kekayaan akan datang. Tapi kalau tak ada ilmu tuan-puan, duit yang banyak pun akan habis.